So ini keadaan tayar Zontes 368G saya selepas 14,000 kilo jalan. Dia dah flat dekat sini. Lepas tu dekat marker dia, nampaknya ni marker dia kan. Dia dah start flat dah kat sini. So saya rasa dah time lah. Walaupun tepi ni tebal lagi ni guys. Ni keadaan tayar depan. Nampak? Tayar depan ni memang tebal lagi lah. Saya rasa kurang-kurang lah lagi 5,000 boleh pergi lagi ni tayar depan ni kan. Tapi tayar belakang dah nak botak dah. So dia dah rasa pelik-pelik sikit lah bila dia dah licin macam ni kan. Boleh lagi jalan sampai 17,000. Saya pernah tengok ada user Zontes dia pakai tayar standard ni sampai 17,000. And sampai keluar benang lah. Tapi saya tak adalah sampai nak keluar benang ni pun dia dah start cala-cala ni. Tapi kita nak tukar tayar belakang saja. Kata kita nak pakai tayar depan tu kan. Tayar belakang standard ni walaupun brand CST je, mahal guys. So better tukar depan belakang je. Alright, jom tukar tayar. Tapi yang tak pernah tengok shaft rim untuk skuter, inilah rupa dia. Dia tak sama macam motosikal. Ni kalau kat rumah ni memang cuci dulu ni. Tapi kita kat kedai orang kan. Ini kan, inilah time dia nak cuci keladak-keladak ni. Ini dia, saya dah tukar tayar. Kita pakai tayar Euro Grip ni. Hujan pun walaupun baru, semalam bereda hujan, elok aja. So harap-harap tayar ni bertahan dalam 15,000 kilo macam tu. Saya dapat satu set siap pasang dalam RM580. Kalau korang nak yang lagi murah, ada IRC dengan Maxxis. IRC dengan Maxxis mungkin korang boleh dapat dalam 470 ke 480 satu set depan belakang. And kalau korang nak tayar mahal sikit, saya tengok Pirelli. Pirelli dia start dalam 620 sampailah 680. So depends on which model lah yang korang kacukkan tu. So dia harap bermanfaat guys. Mantap. Semoga bertahan lagi.